Okay, hai, si Alice. Okay, untuk isu berkenaan dengan tukar amount, okay, yang kita set dekat bahagian this one, dia punya range dalam bahagian graph, my KPI system, bahagian untung rugi. Okay, so ada step yang user kena follow, iaitu, okay, kejap kita tunjuk. User just pergi dekat bahagian amount this first, make sure tick dekat bahagian amount, and then klik kanan. Okay, klik kanan, pergi kepada format exist kat sini. So nanti dekat bahagian this one akan muncul satu table. Okay, format exist. So user boleh set minimum dengan maksimum dia macam mana kat sini. Okay, so misal kata kat sini user ubah kepada 5, kejap kat sini. Okay, 5,000. Okay, and then nanti dekat sini dia akan automatic jadi kat sini. Dia akan berubah. So then dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang. Okay, so just ubah dekat format exist dia. Okay, thank you. 1, 2, 3, 4. Doom tek tek doom tek doom tek tek doom tek.